kurang 10 orang yang WhatsApp saya, yang call saya, yang WhatsApp saya tanya, siapa 95 juta ni? Siapa 95 juta ni? Saya kata Victor Chin tak bagi tahu saya lagi lah. Ya ke? Alright tuan-tuan, sama-sama kita dengar sebentar lagi Victor Chin ada bagi tahu saya atau tidak tentang 9.5 juta itu. Dan siapa yang kita boleh agak ada. Saya ada tulis dalam Facebook saya sebenarnya. Saya ada bagi hint tentang perkara tersebut. Dan kenapa tiba-tiba Victor ni, yang paling penting, kenapa tiba-tiba Victor nak pergi selamatkan diri dengan 9.5 juta? Adakah Victor Chin benar tidak terlibat dengan corporate mafia ini? Kalau dia tidak terlibat dengan corporate mafia, kenapa tiba-tiba dia nak bayar 9.5 juta? Kan? Pokmit dari Rosila tapi bukan Walaon. Terbaik Pokmit. So malam ni tuan-tuan kita nak bercerita sedikit. Tapi sebelum saya nak cerita siapa tu, saya nak bawakan kisah dan apa orang kata berkenaan dengan corporate mafia ini. Cerita corporate mafia ni tak habis lagi tuan-tuan. Dan saya kata tempoh hari, saya kata dalam live saya, dalam posting saya, bahawa Azam Baki akan menyebabkan kejatuhan Anwar Ibrahim. Ada orang tak puas hati tau. Dia kata, ya kenapa kau cakap macam tu? Anwar Ibrahim akan jatuh sebab Azam Baki. Kenapa kau cakap macam tu? Ni antara je lah corporate mafia ni, salah satu lah. Ada orang beranggapan corporate mafia ni tak penting. Dia kata, alah corporate mafia biasalah, syarikat itu kuasai syarikat ini kuasai syarikat itu, biasalah saya kata. Biasa kalau ini bukan kerajaan madani. Tetapi ini adalah kerajaan madani. Jadi luar biasa tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita menyentuh corporate mafia, bagaimana akhirnya permainan mafia di dalam syarikat-syarikat yang mana orang jujur untuk nak berniaga itu menjadi tunjang kepada jadi kaya di dalam negara ini, dan kita tidak menyelesaikan masalah yang fundamental di dalam negara itu, iaitu rasuah, penyalahgunaan kuasa, tata kelola. Kita tak selesaikan masalah tersebut. Di situlah dia akan jadi satu masalah yang orang kata, kita inherit. Kita sebenarnya mewarisi masalah ni daripada UMNO. Betul, masalah ni bukan bermula sekarang tuan-tuan. Tetapi masalahnya adalah apa yang kita buat untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Soalan saya adalah, apa yang telah dilakukan untuk mengelakkan atau menghapuskan corporate mafia ini? Kalau ini zaman madani, ini zaman UMNO Barisan Nasional, kita boleh makilah. Kita boleh katalah macam-macam. Tetapi ini zaman Anwar Ibrahim. Zaman reformasi. Zaman PKR. Apa yang telah dilakukan? Tuan-tuan, Victor Chin sendiri kata, buatlah RCI. Orang yang dikatakan terlibat di dalam corporate mafia itu sendiri mengatakan, buatlah Royal Commission of Inquiry. Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai ketika ini 24 Mac, pendedahan berlaku pada kira-kira 8-9 Februari. Ini dah sebulan lebih. Tidak ada berita RCI, cerita RCI, kenyataan RCI. Malah siasatan dikatakan satu jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyiasat saham Azam Baki. Sebenarnya tuan-tuan tahu tak, siasatan itu dah selesai. Dah settle lah siasatan itu. Kan? Siasatan tersebut dah settle, dah habis. Malah Rafizi mendakwa bahawa Azam Baki bukan ada saham 1 juta, 2 juta, dia ada 14 juta. Dan dia mencabar kerajaan mendedahkan dokumen siasatan tersebut sampai hari ini. Walaupun ada NGO mana buat laporan terhadap Rafizi Ramli, tapi sampai hari ini tidak ada pendedahan daripada kerajaan Suruhanjaya tersebut berkenaan dengan apa dapatan siasatan tersebut. Tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan tak rasa pelik? Tuan-tuan tak rasa macam, kenapa jadi macam tu? Ceplos, tak payah cerita lah. Kan? Dia memang takkan terima kenyataan ini. Tak tuan-tuan, yang pengundi atas pagar ni, tuan-tuan tak terfikir ke? Ceplos ni, Walanon ni, dia macam Walaon. Kita katalah macam mana Kelantan tu tak ada air, Kelantan ni bermasalah, dia akan terima asalkan Islam. Walanon sama juga, Ceplos sama juga. Asalkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, yang lain kami tak kisah.
corporate mafia ke, nak pergi ambil duit rakyat ke, harga minyak naik mendadak ke, kami tak kisah. Yang itu semua tak penting. Yang penting Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan bukannya orang lain. Hujah macam ni tuan-tuan, ini yang merosakkan negara sebenarnya. Apabila kita terlalu kita menjadi walak kepada individu, batang tubuh manusia, bukannya kepada prinsip. Saya pernah kata dahulu saya ulang balik sekali lagi. Saya kata bahawa saya ni masa itu ikut Anwar Ibrahim, ikut Rafizi Ramli kerana dia berpegang kepada prinsip. The moment Anwar Ibrahim atau Rafizi Ramli atau PKR terkeluar daripada prinsip tersebut, maka saya adalah orang yang pertama yang menentangnya. And here I am. Saya kata benda, saya cakap benda yang saya kata, saya buat benda yang saya cakap. I walk the talk, tuan-tuan. Saya pernah pegang jawatan ketua cabang, ketua bahagian. Saya pernah pegang jawatan tertinggi, Setiausaha Koordinasi Ketua Penerangan kepada Menteri Komunikasi. Saya letak jawatan semua tu. Padahal kalau ikut bak kata ceplos lah, lebih baik kita memegang jawatan. Ada pangkat, ada derajat, ada kedudukan, ada wang, dapat projek. Tapi bagi saya masuk politik ni bukan sebab benda itu. Bukan sebab duit, pangkat, darjat, kedudukan, projek dan sebagainya. Saya nak lihat perubahan kepada negara kita. Saya dah ulas malam kan, 2008, Anwar 2008, marah harga minyak naik mendadak kerana kita juga pengeluar minyak. Anwar 2026 kata, kalau tak puas hati dekat Malaysia, pindahlah negara Thailand, pindahlah ke negara Filipin, pindahlah ke negara... Wah. So nada yang berbeza. Jadi saya kata, akhirnya pemimpin yang kata bahawa dia nak buat satu perubahan yang besar, dia sendiri tak buat. Dia sendiri tak buat, tuan-tuan. Dan malah kalau tak buat satu hal lah, tetapi dia sendiri larut di dalam kerosakan tersebut, di dalam tasal tersebut. Nama-nama besar seperti Mahathir tidak ditangkap. Anak-anaknya tidak didakwa. What happened, tuan-tuan? What happened to reformasi? Saya tanya soalan ni. What happened to reformasi? So, saya katakan kita kena kembali kepada real reform yang sebenar. Reform yang sebenar. Sebab itu saya nak bawakan, sebelum saya bawa cerita tentang 9.5 juta yang dibayar oleh Victor Chin kepada seseorang. Alamak, hampir aku tersebut nama dia tadi. Kepada seseorang di dalam PKR, ahli parlimen PKR. Saya nak buat, tuan-tuan, video ini, malam ini saya nak menyoroti contoh-contoh yang dikaitkan dengan corporate mafia dan kenapa dia berbahaya kepada negara. Kan, contoh-contoh corporate mafia dan kenapa dia berbahaya kepada negara. Baik, tuan-tuan, saya bawa kronologi tentang IJM. Okay, sebuah syarikat bernama IJM yang antara lain pemegang saham di dalam syarikat itu adalah JLC di dalam negara kita. Dan IJM ni antara syarikat yang mendapat projek kerajaan yang banyak. Okay, I think dia memegang around 20% projek kerajaan ni di bawah IJM sebenarnya. Nah, apa yang berlaku kepada IJM ini? Okay. Baru-baru pada bulan Februari tahun ini, Sunway Group telah menawarkan sejumlah 11 bilion untuk membeli saham IJM, kan, untuk menawarkan menawarkan pembelian terhadap saham IJM. Dan kalau sekiranya Sunway Group membeli saham IJM, maka kumpulan ini akan kontrol, akan menguasai hampir 50% projek kerajaan di dalam negara kita, termasuk MRT3 dan sewaktu dengannya. Now, 11 bilion is okay lah tu. Satu jumlah yang besar. 11 bilion itu sebenarnya adalah harga lelong pada RM3.20 sesaham. Nilaian semasa IJM adalah RM4. Dia at penny stock dipanggil. Bukan penny stock, at lower rate. Kenapa dijual pada lower rate pada waktu itu? Kenapa dijual pada lower rate pada waktu itu? Pada waktu itu pengurusi dia, Tan Sri Krishnan Tan, telah didakwa disiasat SPRM pada di sekitar Februari dan Mac 2026.
didakwa ya, disiasat oleh SPRM di atas pengubahan wang haram bernilai 2.5 bilion ringgit. Okey, kat mana kenyataan tersebut ni? Okey. Berita hari ini. Okey, berita keluar hari ini. Ada orang mesej saya puan, terima kasihlah kerana mesej saya. Dia kata, "Is, tolong ulas tentang IJM." Saya kata saya kena tunggu dulu. "Is, berapa awak nak duit kalau awak nak awak ulas IJM?" Saya kata, "Berapa nak duit maksudnya?" "Kami akan bayar, kami sanggup bayar kalau awak ulas IJM." Saya kata, "Saya tak terima bayaran. Saya tidak menerima apa-apa bayaran. Maksudnya saya tak perlu dibayar. Kalau saya nak ulas, saya ulas. Sebab saya tak nak nanti orang bayar saya ulas. Orang tak bayar saya tak ulas. Tak nak. Saya ulas kerana saya nak ulas. Bukan kerana saya nak dibayar." Saya kata kalau puan nak menderma dan sebagainya, dermalah. But not kerana puan bayar, saya ulas. Tak. Saya ulas ni tak ada bayaran, tuan-tuan. Saya ceritakan. Pada hari ini, kan, berita daripada IJM, daripada SPRM. Siasatan SPRM terhad pada individu, bukan syarikat. IJM kata. IJM Corp memaklumkan bahawa syarikat itu sudah menerima surat daripada SPRM yang mengesahkan bahawa siasatan yang dijalankan tidak mempunyai kaitan dengan syarikat itu sebagai sebuah entiti. Dalam maklumat kepada Bursa Saham hari ini, IJM berkata, SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan itu terhad kepada beberapa individu yang berkaitan dengan IJM dan bukannya syarikat. Pada 6 Februari, media melaporkan bahawa eksekutif tertinggi IJM ditahan bagi membantu agensi anti rasuah itu dalam siasatan berkaitan isu takbir urus korporat, proses perolehan transaksi keuangan dan pemilikan aset luar negara yang dianggarkan bernilai 2.5 bilion ringgit. Terdahulu, bahagian operasi khas SPRM memulakan siasatannya pada 19 Januari yang tertumpu kepada dakwaan penyelewengan dan kemungkinan pelanggaran undang-undang yang berkaitan, kata beliau. Pada penutup, harga IJM meningkat 5 sen kepada 2.42 dengan 7 juta saham diniagakan. Dan pada waktu itu, harga saham melambung ada pada sekitar RM4. Now, tawaran Sunway itu menjadi persoalan kerana dia dilihat dijual pada harga lelong. Now, kenapa apa kaitan dia dengan corporate mafia ni? Tuan-tuan perasan tak? Sebaik saja, ni saya bukan nak tuduh Sunway itu corporate mafia ataupun whatever lah. Konklusi ni tuan-tuan boleh lihat sendiri. Tiba-tiba, tiba-tiba IJM, pengasas IJM disiasat pada awal Januari, dia panggil pada awal Januari, SPRM melancarkan siasatan peringkat tertinggi dikenali sebagai Operasi Clean Sweep. Siasatan ini tertumpu ke beberapa kontrak infrastruktur mega yang dianugerahkan 2022 hingga 2024. So, SPRM pada masa itu dia buat siasatan. Dipanggil kontrak Operasi Clean Sweep. So, dia siasat syarikat-syarikat besar ni yang mendapat projek infrastruktur. Kemudian SPRM kata ada dakwaan aliran wang tunai luar biasa dan tuntutan palsu yang melibatkan subkontraktor. So, akhirnya pada Februari 2026, SPRM mendedahkan bahawa ada penahanan seorang tokoh korporat bergelar Tan Sri. Dan later kita dapat tahu beliau adalah pengerusi bukan eksekutif IJM, iaitu Tan Sri Bonseng atau Krishnan yang juga merupakan pengasas IJM. Beliau disiasat di bawah AMLA, berlibatkan dana berjumlah 2.5 bilion ringgit. 2.5 bilion ringgit dengan pelaburan hartanah di London dan juga Australia. So, akhirnya berdasarkan tindakan tersebut, pejabat pusat IJM di Petaling Jaya diserbu dan dokumen berkaitan pelaburan antarabangsa dan perolehan kontrak dirampas untuk analisa forensik. Untuk analisa forensik. Itu yang berlaku, tuan-tuan. So, bila Februari itu berlaku, tak apalah. Tiba-tiba what do you call that? Pengasas kepada IJM ni ditahan. Lah. Mungkin adalah betul lah mungkin lah kan. So, what happened? IJM dalam keadaan itu sepatutnya penahanan itu tidaklah diketahui oleh orang ramai. Biasanya benda-benda macam ni secara tertutup saja. Now, 5 Februari. Pada awal Mac, harga saham IJM jatuh merudum ke paras terendah dalam tempoh 5 tahun.
akibat sentimen negatif siasatan tersebut. Akhirnya IJM dia kata macam ni lah, kita beli IJM dengan harga 11 bilion. Maksudnya dia nak ambil, dia nak buat merger. Kontroversi dia, penganalisis menyifatkan tawaran ini sebagai taktik menekan, iaitu squeezing, kerana ia dibuat semasa syarikat berada dalam krisis undang-undang. Okay. 16 Mac, 13 Mac dan juga hari ini mereka telah menenangkan pelabur dan mengata bahawa yang disiasat itu adalah individu dan juga bukan saham, bukannya syarikat. Okay, itu yang berlaku. So, adakah ini berkaitan dengan mafia corporate is? Saya tak boleh kata ya, saya tak boleh kata tidak. Tetapi nak bagi tahu bahawa this is the modus operandi mafia corporate. Nah, kenyataan 2.5 bilion itu adakah dia berkaitan atau tidak, adakah dia terlibat dalam olah atau tidak, itu mungkin dah didakwa ke? Perbicaraan ini akan mengambil masa bertahun-tahun, mungkin 5 ke 8 tahun perbicaraan tersebut. Kalau ada appeal sebagainya mungkin 10 tahun. By the time 10 tahun tu berlalu, dah habis dah cerita. Mungkin bersalah, mungkin tak bersalah. Tetapi syarikat itu sekarang affected. IJM affected. Jadi boleh dibeli dengan harga yang lebih murah. Saya nak bagi contoh, saya bukan kata IJM atau Sunway ini corporate mafia, bukan. Saya nak bagi contoh bagaimana situasi ini digunakan oleh corporate mafia dalam membeli. So, yang terbaru, yang terlibat baru-baru ini, tuan-tuan, ialah syarikat bernama Datasonic atau nama baru dia NextG. Dan NextG inilah yang dikaitkan dengan Victor Chin. Okey, sebelum ini ada syarikat-syarikat lain yang apa orang kata, yang terlibat, yang dikatakan terlibat di dalam corporate mafia ini, termasuklah oleh Andy Lim atau kita panggil Teleng sebab dia kepala dia Teleng kan. Kan? Jadi bagaimanakah kronologi NextG ni? Kita kena faham satu perkara, NextG ni telah mendapat kontrak, telah mendapat tender sebanyak 2.3 bilion, 21 bilion, saya tak ingat, untuk menyediakan chip IC dan juga pasport, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, tak lama lagi kita kena tukar IC baru, kerana NextG ni akan implement chip baru. Berkemungkinan chip lama, tuan-tuan, ni mungkin tak boleh pakai lagi lepas ni. Bila akan datang? Bayar ke is? Mungkin percuma lah. So, syarikat NextG ni dapat projek tersebut. So, what happened, tuan-tuan? Kerana syarikat itu telah mendapat projek, jadi adalah ular-ular dan juga haina-haina dan juga pemangsa-pemangsa ni nampak bahawa ada peluang untuk mengambil alih syarikat tersebut. So, macam mana mereka lakukan? Perkara pertama, disebut, walaupun Victor Chin kata dia menafikan perkara ini, Victor Chin, so dia sebut perkara ini. Dia kata bahawa Victor Chin mendakwa dia sebenarnya bukan corporate mafia. Dia adalah mangsa kepada corporate mafia. Itu dakwaan beliau. Tetapi kita kena faham bahawa Datuk Abu Hanifah adalah antara pengasas syarikat NextG Berhad ini. So sebelum beliau pernah bercuti seketika sebelum jadi CEO dilantik. Pada waktu itu Victor Chin nak masuk ke dalam NextG dan dilantik menjadi COO. COO ni apa is? Chief Operational Officer. Walaupun beliau bukan COO, tetapi dia ada satu power yang powerful. Dia ada satu kuasa yang kuat. Okay. Dia ada satu pengaruh yang kuat. Okay. Saya bagikan kronologi bagaimana syarikat itu telah meletakkan 7 orang ahli corporate di dalam syarikat tersebut. Baik. Okay, saya sebutkan kronologi. Okay. Pada awal 2024, 2025, Victor Chin masuk sebagai COO punya NextG. NextG punya COO. Okay. Right. Okay. NextG punya COO. Alright. Pada 2024. Dikatakan beliau masuk melalui pengaruh Dr. Datuk Farhash Wafa Salvador. Dikatakan ini claim. Bukan saya claim, ada media yang claim. Kerana apa? Melalui penglibatan sebuah syarikat bernama MMAG. Macam mana? Apa kaitan dia? Kita kena faham, Farhash
membeli saham di dalam syarikat MMAG, lebih kurang 20%. Lepas itu, sewaktu Victor Chin sewaktu lepas dia membeli saham tersebut, NextG membeli saham juga di dalam MMAG. Dikatakan perkaitan itu menyebabkan Victor Chin boleh dimasukkan di dalam NextG menjadi COO. Pada masa itu, apa orang kata, tidak ada lagi kemasukan. Maksudnya Datuk Abu Hanafiah ni, Hanafiah ini masih lagi berehat, dia bercuti. Dia belum lagi jadi COO, tuan-tuan. Okey, selepas itu dalam masa yang sama, kemasukan seorang bernama Kunal Tayal. Seorang India berbangsa India, berwarga negara India, yang juga merupakan CFO, Chief Financial Officer, kepada sebuah syarikat yang bernama Bestinet. So Bestinet ini, Kunal Tayal ini dimasukkan sebagai salah seorang pemegang Board of Director, ahli lembaga pengarah di dalam NextG. Dan Kunal Tayal dalam masa yang sama juga adalah CFO kepada Bestinet. So Bestinet ni apa? Bestinet ni yang pertama antara orang yang saman saya lah. Kedua, dan saya Malaysia Kini, Bloomberg, Rafizi, kami semua kena saman. Dan yang kedua, Bestinet inilah yang bertanggungjawab menyediakan sistem untuk membawa warga asing Bangladesh lah masuk ke dalam Malaysia. Okay? Dan kontrak mereka disambung sehingga 4 tahun. Sehingga 2031 nanti. Oleh Menteri KDN. So dikatakan bahawa Kunal Tayal ini, CFO kumpulan Bestinet ini, dilantik sebagai pengarah NextG. Ia ada kaitan paling langsung antara Bestinet, syarikat kontroversi sistem pekerja asing, dengan NextG yang menyediakan IC dan pasport. Tuan-tuan nampak? Nampak kata nampak? Okey. Kemudian apa yang berlaku? Selain daripada Kunal Tayal, Victor Chin jadi CEO tadi, Kunal Tayal masuk, ada lebih kurang 6 orang pengarah, ahli lembaga pengarah telah dimasukkan di dalam sebagai ahli lembaga pengarah di dalam NextG. Okey, campur dengan Kunal Tayal ada 7. Yang dikatakan, again, ini dakwaan, saya tak mengiyakan, saya tidak menafikan, sebagai pro Farhaj, pro Bestinet, 7 orang ni. So apa mereka buat 7 orang ni? Masa itu Datuk Abu Hanifah dah masuk. Hanifah dah masuk. Datuk Abu Hanifah dah masuk sebagai CEO syarikat tersebut. 7 orang ini telah menggantung Datuk Abu Hanifah kerana mendakwa Datuk Abu Hanifah ini telah melakukan pelaburan yang tak betul dan tak bagus dan kena siasat. So mereka bertujuh ni gantung Datuk Abu Hanifah. Tuduhan terhadap Datuk Abu Hanifah adalah beliau mendakwa kumpulan ini tujuh ini mendakwa bahawa Abu Hanifah telah melakukan pelaburan yang tak betul. Rugi, syarikat NextG rugi ratusan juta. Tetapi Hanafiah mengatakan sebenarnya beliau mendakwa kumpulan ini mahu mensubkontrakkan kontrak pasport dan juga MyCard chip itu bernilai bilion ringgit kepada pihak ketiga yang dikaitkan dengan rangkaian Bestinet Farhaj, dan yang mana Farhaj juga iaitu Hi-Tech Padu, yang mana Farhaj juga ada saham di dalam Hi-Tech Padu. Ini dakwaan Abu Hanafiah, bukan dakwaan saya. Dikatakan ada satu subkontrak dia nak bagi 300 juta kepada Hi-Tech Padu, dan pada kita tahu bahawa Farhaj melalui sebuah syarikat dipanggil Rosetta ada pembelian saham di dalam Hi-Tech Padu. Okay. So Datuk Abu Hanifah ni tak berdiam diri, tuan-tuan. Masa dia kena gantung oleh 7 orang ni, dia tak berdiam diri. So apa dia buat? Dia panggil Datuk Ishaq Ismail. Siapa Datuk Ishaq Ismail? Menurut artikel CNA, Channel News Asia, Datuk Ishaq Ismail ni kawan lama Anwar Ibrahim dan antara pemegang saham terbesar di dalam NextG. So dia ada pegang lebih kurang dalam 300 juta. Dia spend 300 juta untuk beli saham NextG. So akhirnya melalui satu tindakan pantas, Abu Hanafiah yang juga pemegang saham NextG dan juga Datuk Ishaq Ismail, Datuk Ishaq telah melantik 2 anak dia, dan juga Abu Hanafiah telah melantik anak dia sebagai lembaga pengarah, dan akhirnya mereka memanggil apa yang dipanggil sebagai EGM, Emergency General Meeting. Dan sebelum EGM itu dilakukan, sebelum EGM itu berlaku, 7 orang ahli lembaga pengarah yang dilantik tadi dikaitkan dengan Pro Farhaj dan juga Bestinet telah meletak jawatan. So selamatlah, NextG itu berjaya diselamatkan.
But point is, bagaimana maneuver tersebut berlaku? Bagaimana, yelah, Mbak kata Ravizi hari tu kan, kenapa nak bagi nak bagi projek IC dan juga yang very strategic negara ini kepada syarikat swasta? Kenapa nak kena bagi tersebut? Kena bagi projek tersebut? Kenapa kerajaan tak boleh buat sendiri? Yang buat chip tu adalah sebuah syarikat daripada Jerman. Kerajaan boleh buat. Kenapa nak kena bagi dekat syarikat swasta? Okay, tak apa. That one's beside the point. Baik. So, Victor Chin ini dia nak cuba. Dan Victor Chin dah keluar awal lah. Hari awal lah. So, Victor Chin cuba justify diri dia. Dia kata tak ada, saya bukan corporate mafia. Dan kena korbankan someone, Victor Chin kena. Kita tak dengar cerita pasal Andy Lim, tuan-tuan. Kita tak dengar cerita pasal Andy Lim. So what happened is, tuan-tuan, menariknya, Andy Lim mengatakan dia bukan corporate mafia tersebut, tetapi dia telah mengeluarkan satu kenyataan bahawa dia telah memberi 9.5 juta ringgit kepada seorang ahli parlimen PKR. Sebenarnya janji dia kata kalau dia tolong orang tu dah, okey, dia macam ni. Mamat ni, Mamat pula. Alah, orang ni orang ni datang jumpa dengan Victor Chin. Dia datang jumpa Victor Chin. Dia kata, nak selesaikan tak masalah corporate mafia ni? Okey, Victor Chin kata macam mana? Kalau kau nak selesai masalah corporate mafia ni, kau bagi aku 10 juta. Right? Ni menurut Victor Chin. Dia kata kau bagi aku 10 juta. Lepas kau bagi aku 10 juta itu, maka aku akan boleh bantu kau selesaikan masalah ini. Masalah kau punya corporate mafia ni lah. So what happened? Victor Chin transfer pada dia 9.5 juta. So balance 500,000 tu Victor Chin macam nak transfer tak nak transfer. Nak transfer tak nak transfer. Rupanya benda tu tak selesai. So bila benda ni tak selesai, maka Victor Chin bagi dia sehingga 31 hari bulan ini. Bagi balik duit saya atau saya akan dedahkan 9.5 juta itu. Siapa yang dapat? Okey, kepada saudara Victor Chin, saya nak bagi tahu saudara, duit tu dah tak ada. Okey, duit itu dah tak ada, dah habis dibelanjakan dan dia tak boleh bayar balik. So jangan risau, dedah je lah. Siapa yang terlibat ni? So ada 2-3 orang telefon mesej saya, tanya saya dan sebagainya kan. So tadi saya ada buat listing siapa ahli parlimen PKR. Tapi sebelum kita tengok yang itu, kita lihat dia. MP PKR dituduh terima 9.5 juta bagi selesaikan skandal mafia korporat. Setelah menjadi antara tumpuan, Victor Chin hari ini menuduh seorang ahli parlimen PKR menerima 9.5 juta untuk membantu menyelesaikan isu tersebut. Dia juga mengancam untuk mendedahkan identiti ahli parlimen itu jika wang itu tidak dikembalikan kepadanya. Dalam dokumen setebal 40 halaman yang memperincikan kronologi peristiwa yang didakwa, Chin berkata bahawa ahli parlimen yang tidak dinamakan itu meminta untuk mengaturkan wang tunai 10 juta, itu wang tunai untuk menyelesaikan masalah Victor dengan bercakap dengan geng mafia korporat. Saya berjaya menguruskan 9.5 juta pada awalnya, tetapi baki 500,000 tidak dapat diserahkan kepadanya kerana ahli parlimen itu tidak menyelesaikan isu tersebut. Tiada wang yang pernah diserahkan kepada kumpulan mafia korporat. Saya mengeluarkan pesanan kepada ahli parlimen ini. Sila pulangkan 9.5 juta saya sebelum 30 Mac atau saya akan dedahkan identiti anda. Dalam satu kenyataan panjang lebar, Chin mengulang rayuan kepada Ketua Polis Negara Khalid Ismail untuk membongkarkan kebenaran di sebalik dakwaan skandal korporat mafia. Chin juga memperincikan kronologi peristiwa yang katanya menunjukkan kumpulan mafia korporat menyasarkan dia dan rakan kongsinya untuk merampas kawalan NextG Berhad. Dia mendakwa bahawa dalam NextG itu bukan dia yang rampas, tetapi ada orang lain. Bulan lalu, Bloomberg menamakan Chin sebagai sebahagian daripada rangkaian ahli perniagaan yang berpakat dengan SPRM untuk memalsukan pengambil alihan korporat pesaing. Chin mengeluarkan kenyataan panjang lebar mengenai siasatan anti pengubahan wang haram yang sedang dijalankan. Mendakwa pihak berkuasa membekukan lebih 500 akaun bank yang dikaitkan dengannya, menyebabkan kerosakan cagaran yang meluas. Chin mendakwa pasukan petugas khas anti pengubahan wang haram, AMLA, bertindak secara tidak munasabah
Dan siasatannya bukan saja menjejaskannya, tetapi juga rakan sekutunya. Dia menegaskan, dia telah bekerjasama termasuk kembali ke Kuala Lumpur pada 29 Disember 2025 untuk memberi kenyataan. Selepas itu ditahan reman selama 3 hari. Tapi kerajaan polis tetap juga membekukan aset beliau. Baik. So, siapa? Mari kita berspekulasi, tuan-tuan. Is, kau tak tahu ke Is? Macam ni lah. Kalau saya sebutkan, saya kena saman. Tapi saya boleh berspekulasi. Kalau saya sebut, nanti saya kena saman. Tetapi kita semua boleh berspekulasi. So, kalau saya berspekulasi, so, tak adalah isu saman. Betul? Saya akan sebut 31 nama ahli parlimen. Okay. Siapa? Saya tak nak point lah. Kalau tuan-tuan punya jawapan, tuan-tuan punya jawapan lah. Bukan saya kan. Okay. Tuan-tuan ni. Alright. So, kriteria ahli parlimen ini, yang pertama, dia adalah seorang yang mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri. Kenapa Perdana Menteri is? Sebab Perdana Menteri saja boleh memberikan arahan corporate mafia ini. Kenapa? Sebab siapa dalam corporate mafia tu, tuan-tuan? Kan nama saya dah sebut tadi. Itu yang pertama. Rapat maksudnya ahli parlimen lain tak rapat lah is. Kurang rapat. Rapat arti kata dia boleh jumpa PM bila-bila masa. Orang lain nak jumpa PM susah, tuan-tuan. Termasuk orang PKR sendiri. Bukan semua MP PKR boleh jumpa PMX macam tu je. Orang ni special. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada pengaruh besar dan juga sesuatu terhadap, bukan sesuatu lah, dia ada pengaruh besar terhadap juga Menteri KDN. Kenapa Menteri KDN is? AMLA tadi tu, polis. Dan juga yang kalau Perdana Menteri SPRM lah. Tapi Menteri KDN polis. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, dia ni tak ada masalah untuk menerima wang-wang yang hitam-hitam ni. Wang-wang hitam ni dia tak ada masalah untuk nak terima. Jantina bangsa, yang tu saya letak tepi lah. Okay. Jantina ada bangsa, yang tu saya letak tepi dulu. Kan? Kalau saya sebutkan lagi spesifik kan. Jadi jantina lelaki ke perempuan ni, saya letak tepi. Bangsa dia apis, saya letak tepi. Sebab dalam PKR ni kita ada semua. Kita ada Cina, India, Melayu, kita ada Bumi Putra, Sabah, Sarawak. So, siapa? Okay. Baik, saya ada senarai 31 ahli parlimen. Okay. Dan dalam 31 ni, saya bahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, Anwar Ibrahim dan Nur Azizah. Bagi saya, hampir mustahil lah. Bukan kata mustahil lah, hampir mustahil mereka terima dana tersebut. Kerana apa? Kerana Wan Azizah saya tahulah. Dia takkan buat kerja macam ni. Kan? Mati hidup semula dia takkan buat. Tapi kalau tiba-tiba Victor Chin sebut Wan Azizah, saya antara orang yang terkejut buruk lah. Kan? Ni semua tak mustahil, tapi saya kata unlikely lah. Kedua, Anwar Ibrahim. Okay, ini grup pertama. Saya tak telak tepi. Jadi bermakna ada tinggal berapa tuan-tuan? 29 lagi. 29 betul? 29. So daripada 29 ini ada 13 orang tim Rafizi. Yang maknanya takkanlah Victor Chin nak jumpa ada orang lah. Jangan kata nak jumpa Anwar, jumpa Menteri KDN pun belum tentu. Dan Rafizi baru je letak dalam posting dia, wasn't me. So tim Rafizi 13 orang ni siapa? Rafizi, Bahtiar, Tan Kaheng, Chan Likang, Lee Chin Chong, Zahir, Nik Nazmi, Datuk Seri Aminuddin, Menteri Besar Negeri Sembilan, Said Ibrahim, On Abu Bakar, Akmal Nasrullah, Wong Chen dan juga Rozia. So 13 orang. Tapi mungkin tak dia orang yang terima duit ni is. Ada kemungkinan. Saya tak kata tidak. Jangan pula tuan-tuan kata mustahil tak dapat. Tiba-tiba Victor Chin sebut salah seorang nama dia orang ni. Alamak, kau salah is. Well, tangkaplah dia. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Siapa dalam nama 13 orang ni tiba-tiba kata dia lah, maka tangkaplah dia. Saya tak ada isu. Saya tak ada wala raf, wala non, wala on semua. Saya tak ada masalah. Tangkaplah. Kalau dia betul-betul ada masalah, tangkaplah dia. Dan buktikanlah. Janganlah tangkap-tangkap tak buktikan kan. So dia ada tinggal 16 orang dalam PKR yang bukan tim Rafizi, ataupun kadang-kadang saya tahu dia orang ni pro kepada Rafizi tapi dia tak nak dinampakkan sangat kerana whatever reason lah kan. Saya tak tuduh mereka tuan-tuan, tapi kita fikirlah. Yang pertama, Taufik Johari, Fadlina Siddiq, Sim Zin, Wabi Sim, William Leong, Amiruddin, Menteri Besar Selangor, Prabha, Menteri YB Batu, Fahmi Fazil, Adam Adli, Zaleha Mustafa, Jimmy Puah Johor,
Hasan Karim, Johor, Mustafa Samud, Sabah, Cucuman, Miri, Sarawak, Yunus Warren, K7, dan yang tak akhir sekali, siapa saya tak sebut tuan-tuan? Siapa tak sebut tadi? Nama siapa saya tak sebut? Nama siapa saya tak sebut Nama siapa? Jap. Oh, seorang lagi. Saya tak sebut, sorry, Ramanan. Okay, Ramanan saya tak sebut. Okay. So, tuan-tuan, so adakah salah satu ni ialah mungkin ada yang kata mungkin tak dia Saifuddin ni, dia kata ahli parlimen. Saifuddin bukan ahli parlimen, dia menteri tapi dia senator. Kan? So tak mungkin lah macam Saifuddin, Fuzia Saleh tu taklah. Sebab dia kata ahli parlimen. Kan? So ahli parlimen ni salah seorang lah. Jadi siapa is? Saya tak boleh sebut, saya kata. Saya biarlah Victor Chin sebut sendiri. Tapi yalah, saya rasa dia dah habis dah duit tu. Cuma sekarang ni mungkin dia boleh kumpul lah 10 juta tu. Mungkin dia akan dapat kumpul lah 10 juta tu kan. Lepas tu nanti dia gunalah 10 juta tu nanti. Mungkin. And you know, whatever it is. So kita harap pendedahan tersebut akan jadi satu pendedahan yang sangat menarik, tuan-tuan. This is going to be interesting pendedahan. So siapa is sebenarnya? 28 hari bulan ini, Ahad ini, tuan-tuan, saya ada buat sambutan hari raya. InsyaAllah kan, hadir dan siapa yang nak menerima sebagainya boleh hubungi nombor ini ataupun boleh terus scan QR code ini untuk sedikit dana. Siapa? Tak apalah, tuan-tuan. Saya kata saya dah bagi hint. Tuan-tuan boleh terima tak boleh terima terpulang lah. But I believe by 30th ni dia boleh bayar lah 9.5 juta tu. It's nothing. Nothing benda itu is nothing lah. Kan it's nothing. Masalah selalu dengar macam ni banyak sangat rahsia. Yalah, yang kena saman aku bukan kau. Yang kena saman aku nanti bukan kau. Kan? Sebab duit ni diterima secara tunai. Even katakanlah saya boleh sebut nama dia sekalipun, kalau saya nak buktikan macam mana? Macam mana kau tahu is? Lah, Victor Chin kot. Victor Chin lah. Okay? Alright. Itu sajalah daripada saya, tuan-tuan. Suspend Alright, kita tunggu 6 hari lagi. Sekian, selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.